Respon saya okay, dia macam ni. I think there's always two side of the story lah. Tapi dari pihak kami, saya tidak boleh berikan apa-apa komen lagi sebab ia masih lagi dalam proceeding mahkamah. So saya perlu respect proceeding mahkamah tu. Bila sampai masa nanti, saya sendiri akan bercerita, insyaAllah. Tapi why you go through, I mean, yelah benda tu disettle keluar ke memang kena go through mahkamah juga? juga. Saya rasa benda ni okay, sepanjang 20 tahun Rizman Rozaini bergelar fashion designer ni dan juga dia professional design beralih dari usahawan. I think setiap approach yang kita buat ni ia haruslah menunjukkan kematangan kita lah. Macam kami sendiri, of course setiap benda yang kami face, I think we need to take the best solution that we can. Macam kami memilih untuk kita menyelesaikan dengan cara yang paling profesional sekali lah. Dengan cara itu saya rasa sebaiknya kita ambil tindakan sebegitu dan insyaAllah bila sampai masa nanti kita akan bercakap. Mem- Dari segi reputation ada insyaAllah tak dengan kes-kes tu? Dia sebenarnya sejujurnya Rizman Rozaini ni, okay, apa yang membuatkan Rizman Rozaini masih kukuh 20 tahun ni disebabkan kita mempunyai sokongan yang sangat-sangat kuat. Alhamdulillah lah, saya rasa benda tu mungkin tidak menjadi isu kepada peminat-peminat rekaan Rizman Rozaini dan sokongan yang diberikan oleh mereka tu sangat-sangatlah kuat sampai sekarang. Tadi cakap you akan buka mulut bila tiba waktu yang tepat. Yes. Bila tu sebenarnya? Bila sebab it's still in court proceeding dan bila dah selesai nanti saya sendiri akan bercerita sebab saya rasa macam ni, sepanjang 20 tahun Rizman Rozaini bergelar fashion design ini, of course there's ups and down. Kita banyak pengalaman-pengalaman yang saya rasa boleh menjadi teladan yang baik kepada usahawan-usahawan lain kat luar sana. Bila 20 tahun ni Rizman Rozaini ni kira dia dah menjadi macam contoh juga kepada upcoming usahawan dan juga designer-designer baru. So kami rasa ini merupakan tanggungjawab kami untuk memberikan ilmu atau memberikan contoh yang terbaik cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Contohnya kita ni 20 tahun takkanlah kita nak cerita yang mega je kan. Of course kita berhadapan juga kadang-kadang dengan situasi macam ni, tapi approach yang kita ambil tu yang paling penting. Kita tak boleh cepat melata, kita harus menyelesaikan dengan cara yang profesional lah saya kira. Court proceeding dah start ke? Masih bermula. InsyaAllah. Nanti bila sampai masa kita akan ceritakan. Gitu. Memang tak ada perbincangan secara baik. Saya rasa sebab kes ni pun dah berkait dengan court kan. So kita go through lawyer je lah. Sorry nak tanya, proceeding mahkamah raihan tu? Saya tak boleh nak komen. Nanti bila sampai masa saya akan. Okay, bila jadi hal macam ni dekat netizen terutamanya bagi cercaan yang melampau, kritikan semua, kadang-kadang ada orang spill itu dekat media sosial. Pandangan Rizman dengan Rozaini macam mana? Alah, kita ni nak tutup mulut orang ni agak susah kan. Tapi bagi saya lah kan, pandangan saya itu pandangan masing-masing. Sebab macam Rizman cakap, 20 tahun Rizman Rozaini sendiri, kami ada waktu yang victory, kemenangan, dan ada waktu kita berada di bawah. Dan saya rasa peniaga-peniaga di luar sana pun benda yang sama. Ya, betul. Tapi macam mana kita counter, macam mana kita mengharungi masalah-masalah itu. Tapi bagi saya, pandangan daripada rakyat ataupun masyarakat luar, saya rasa itu hak mereka. ya, betul. Kita tak boleh nak cakap apa lah kan. Tapi yang paling penting saya rasa sokongan-sokongan yang diberikan oleh kami punya follower, kami punya pelanggan, itu yang paling penting lah.